Hai guys, saya Azam Mubin. Hari ini saya ada dekat Unique Sports Pudu Plaza. Sempena saya akan bersama-sama dengan adik-adik dari Camp Badminton Astro. Hari ini saya akan buat challenge kepada mereka, iaitu tangkis set. Apa challenge yang akan buat? Tengok ni, saya dah berpeluh, saya dah warm up. Sebabnya challenge hari ini saya nak cabar adik-adik untuk bermain badminton cara bergu. Bermaksud ada couple, ada pair. Jadi setiap pasangan challenge ialah kita akan bermain 8 mata, tetapi setiap pasangan ketika dalam perlawanan mereka kena sentiasa berpegang tangan, tak boleh lepas. Andai dalam rally tu pasangan tu terlepas tangan, so automatik mata akan berpihak kepada pihak lawan. Termasuk saya juga akan bermain dan akan mencabar adik-adik dekat Camp Badminton Astro. Nak tahu saya tercabar ke atau mereka yang mencabar saya ke? Let's go, kita check it out. Tangkis set di Camp Badminton Astro. Alright guys, so kita akan mula game sekejap lagi. So for now, what do you feel before we start the match? Nervous. Feel nervous? Any nervous? Oh. Okay. So on the match, what do you guys target? Win. Yeah, win. Easy man. Okay, remember this is your couple, okay? This is seems like your girlfriend. Alright guys, semua ready? Both side ready? Okay, kita akan mulakan set pertama. So on my left, we're going to start. Okay, ready? Love all. Dan tengok macam mana dia orang handle the challenge. Okay, masih lagi dalam rally. Pegang tangan, tangan utama syarat tak boleh lepas. Yeah, first point. Untuk bergu di sebelah kanan saya, One Love. Oh, I jadi umpire, boleh ya? Bye-bye. Oh. Point, mata, two, love. Itu challenge ya. Three, love. Macam mana dua betul kita tengok. Satu lagi mata. Mata keempat berturut-turut. Akhirnya berjaya mendapatkan mata pertama. 1-4. 6-1. 6-1. Tarik kawan. Tangan di sini. Last point. Match point. 7-1. 7-1. Game over. So kemenangan yang pertama untuk pasangan pertama. Alright. Jadi pemenangnya akan dapat special bag dan juga dalam ada barangan Victor. So congratulations. Tanya, so what do you feel selepas menang game yang pertama? Very happy. Happy on? Very happy. So what's the strategy on the match? Need to partner with right hand. If left hand. And you? How you manage to win the match? Okay, congratulations. Yeah! Next match, kita nak tengok boys versus girl. So couple sebelah saya ialah nama, what's your name? Gerald. Gerald. Wafiq. Gerald and Wafiq. On my left? Lau J.E. J.E. Erina. J.E. dan juga Erina. So you guys, this is the first time you met together? On the day one ataupun dah kenal sebelum ni? Kenal sebelum ni. Dah kenal sebelum ni? Oh, kenal masa bila? Bila you guys kenal? Sama-sama training sebelum ni ke? Tak. Oh, so ni friends lah. Okay. Wafiq dengan Gerald, hari ni ialah day one, betul? Day one. So first time jumpa ke ataupun pernah jumpa sebelum ni? Pernah jumpa. Pernah jumpa? Pernah. Dekat mana? Dekat tournament lain? Gerald. So what do you feel after terpilih dekat Camp Badminton? Happy. Happy? Wafiq, apa yang Wafiq nak target bila masuk Camp Badminton ni? Nak lagi hebat. Nak lagi hebat. So you guys, rasa boleh tewaskan tak? Boys? Yes. Yes, okay. So dia nak kalahkan you guys. You guys rasa boleh menang tak? Boleh. Boleh lah. Boleh Easy Easy. Okay, kita tengok menang tak menang. So let's go. Kita akan start match 8 mata. Let's go guys. Semangat sikit. Okay, kita akan start next match. Yang lain sikit. Syara everyone. Yeah. So kita akan mulakan 8 mata. Girls going to start love all.
Let's go, Erina. Hey! Wafi akan serve. 1-0. Oh, ini nampak agresif game ni. Wow. Okey, ini paling best. Erina. Oh ya. Wafi dah cara terlepas tangan. So, mata percuma kepada pihak lawan. 1-1. Ingat bukan hanya cari mata tapi in. Dalam. Kembali semula kepada Gerald dan juga Wafi. 2-1. 2-1. In. Sangat sengit. 2-2. Sekali lagi terlepas. Oh. 3-3. Okey. Okey, cantik. Masih lagi berjaya daripada J. Erina pula smash. Ini first time ni. Match yang paling mendebarkan. Erina. Dan kita sudah mendahului mata ketujuh kesilapan daripada Gerald. Match point. Ini a good match. Okay, shake hands, hand together. Wow. Okay. Ini match yang paling fight, paling mencabar dan akhirnya dimenangi oleh pasangan perempuan Erina dan juga J, right? Can I call you J? Okay. So congratulations, tahniah. So apa tips yang paling utama you guys boleh tewaskan Gerald dan juga Wafi? Apa tak nak buat sikit? Jangan buat banyak mistake. And you? How you control together work with Erina? Jangan mistake oh. Jangan mistake Apa nak cakap last word sebagai pemenang as a winner? Happy? Happy. You guys happy? Yes. Alright. So happy? Happy. Okay, happy. Congratulations guys.